Alhamdulillah, hari ni kita ada di Tampin. Tampin mana? Negeri Sembilan. Untuk rumah ni dinamakan sebagai Lily Type A. 2 bilik, 1 bilik air. Untuk keluasan rumah ni 20 kali 28 kaki persegi. Untuk dia punya build up, keluasan keseluruhannya 560 kaki persegi. Okey, saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk kita masuk ke dalam rumah. Kita tengok macam mana rumah. Lawa. Assalamualaikum. Meh dah kita masuk. Moh. Okey. Kalau kita tengok daripada rumah ni, keluasan ruang tamu dia 16 kali dengan 10 kaki. Okey. Meh, saya bawa masuk. Kalau kita tengok dari segi dia punya lantai dia, kita dah buat sekali dengan tiles. Owner upgrade kepada tiles. Untuk biasanya rumah ni kita bagi hanya simen render. Okey, seterusnya saya akan bawa masuk ke bilik yang pertama. Okey. Untuk bilik ini kita dah sediakan dengan point kipas, kita dah sediakan dengan lampu, cermin. Ni tingkap kita pakai jenis tolak. Untuk keluasan bilik ni 10 kali dengan 10 kaki bilik pertama. Untuk bilik yang kedua pula. Okey, bilik kedua kita adalah ni tengok cantik tak cantik? Besar tak besar? Untuk bilik ni kalau kita letakkan katil queen boleh muat dengan satu almari. Bilik ni pun sama 10 kali 10. Okey. Kita masuk pula kepada tandas. Okey, kalau kita tengok tandas dia, kita dah dilengkapi dengan aksesoris seperti shower, sinki, pipe dan mangkuk tandas. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada dapur. Ini omak-omak memang cukup sukalah. Untuk dapur ni, kita dah bagi tabletop bertiles. 6 kali dengan 4 kaki bersama dengan satu mangkuk. Orang panggil apa? Sinki satu bowl. Okey. Seterusnya ini di bahagian belakang. Okey. Macam mana rumah ni? Lawa tak? Lawa kan? Okey. Pada yang berminat, boleh hubungi kita di iHome Property. InsyaAllah kita akan bantu anda untuk bina rumah impian. Jangan lupa like, komen dan share. InsyaAllah kita berjumpa untuk rumah seterusnya.